Weh, Ryan datang. Masuk kelas sekarang. Bagi tanda saya pula. Alamak. Abang Ryan. Kau tahu tak benda ni penting? Saya minta maaf. Kau yang senang ke nak siapkan semua benda ni? Saya minta maaf. Kenapa Ryan buat macam tu? Aku rasa tak perlu kau buat macam tu. Betul tu, macam pembulian lah pula. Pengawas patut yang dihormati, bukan yang ditakuti. Salah ke apa aku buat selama ni? Tanpa disedari, ingatannya kembali kepada satu peristiwa lama yang pernah meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidupnya. Bang, saya minta maaf, saya tak sengaja. Oi, kau dah kenapa langgar aku? Kau memang nak kena ke? Kau tahu tak benda ni penting? Maaf bang, saya janji saya tak buat lagi. Tu pun nak menangis? Apa aku dah buat ni? Ketika itulah Ryan sedari, dia telah menjadi seperti orang yang pernah membuatkan dirinya takut suatu ketika dahulu. Alamak, Ryan lah. Kenapa lambat? Sabar Ryan, sabar. Kali jangan lewat. Ini peringatan yang terakhir. Apa ni? Kepada Abang Ryan, dulu saya sangat takut dengan abang. Tetapi sekarang saya hormat abang sebab abang sebenarnya baik. Ikhlas daripada Danish. Seorang pengawas bukanlah untuk ditakuti. Ketegasan yang disertai dengan kebaikan akan melahirkan penghormatan yang sebenar.